tu mendakwa ayam-ayam yang tergantung di pinggang atuk, yang atuk tembak tu tadi, itu ayam kepunyaannya. Jadi tanpa soal jawab, atuk pun teruslah nak serahkan kembali pada perempuan tua tersebut. Nak dijadikan cerita, ayam tu yang atuk bagi tu dijadikan gulai, yang kemudiannya dijadikan hidangan makan malam buat atuk sebagai tetamu wanita tua tersebut. Selain dari perempuan tua tu, atuk dapat berkenalan juga dengan seorang perempuan muda yang tinggal serumah dengan perempuan tua tersebut. Kata perempuan tua tu, yang muda tu anak perempuan dia. Atuk cuma mengangguk kepala je lah. Oh, okey, tanda faham. Puas berbual-bual, atuk pun dia berhajatlah nak balik ke rumah, nak baliklah ke kampung dia. Jadi dia minta pertolongan perempuan tua tu supaya hantarkan dia semula ke kaki Bukit Kota. Tapi permintaan atuk tu tak dapat dipenuhi oleh perempuan tua tersebut. Katanya dah terlalu lewat malam sangat, agak berbahaya kalau berjalan waktu-waktu macam ni. Jadi dia minta atuk untuk bermalam je dulu dekat rumahnya. Puas atuk ni fikir nak bermalam ke tak, tak apalah, sebab dah pun lewat malam. Atuk pun setuju. Baiklah, saya setuju, saya boleh bermalam dekat sini, tapi pagi esok saya mesti balik, kata atuk. Boleh, tak ada masalah, janganlah risau, kami ni tak pernah mungkir janji. Baiklah, terima kasih sebab memahami. Tapi kalau boleh, esok boleh tak kalau kamu hantarkan saya ke kaki Bukit Kota dekat sana? Tentulah boleh, tapi kau mesti berjanji kepada kami. Janji? Janji apa? Yalah, janji jangan menembak binatang ternakan kami. Atuk bila dengar perempuan tu cakap macam tu, terdiam atuk ni. Dalam hati atuk ni terfikir juga, apa pula haknya si perempuan tua tu nak menahan minat memburu atuk ni. Atuk jadi macam, kau ni menahan-nahan aku pula. Atuk mula menatap wajah orang tua tu lama-lama. Kemudian barulah perempuan tua tu tersenyum. Kenapa? Kau susah dengan syarat tu? Tak susah pun, cumanya memburulah kamu di tempat lain, tapi janganlah di sini. Okey, baiklah, aku faham. Aku berjanji, lepas ni aku berjanji takkan memburu lagi di tempat kamu ni, ya? Baguslah kalau kau dah faham. Tapi ingat,